Dalam setiap sorakan ada denyutnya, dalam setiap perlawanan ada ceritanya. Di sinilah fakta bertemu emosi dan analisis bertemu aksi. Salam sejahtera, selamat datang ke Nadi Sukan, denyut dunia sukan. Adakah Malaysia akhirnya bakal menyaksikan sesuatu yang belum pernah berlaku dalam sejarah olahraga negara? Adakah tembok 10 saat yang selama ini dianggap mustahil untuk atlet tempatan akhirnya bakal dipecahkan? Dan benarkah Muhammad Azim Fahmi kini semakin hampir untuk menjadi manusia pertama Malaysia mencatat masa bawah 10 saat dalam acara 100 meter? Salam sejahtera dan selamat datang ke Nadi Sukan, denyutan dunia sukan. Menurut laporan pelbagai media sukan tempatan dan antarabangsa, semakin ramai pemerhati serta jurulatih olahraga yakin bahawa Muhammad Azim Fahmi memiliki semua ramuan untuk menjadi atlet Malaysia pertama memecahkan halangan keramat 10 saat dalam acara 100 meter. Keyakinan itu bukan muncul secara kosong atau sekadar gimik media. Ia datang berdasarkan trend peningkatan prestasi Azim yang semakin konsisten, perkembangan fizikalnya di Amerika Syarikat serta analisis teknikal daripada jurulatih yang pernah membimbingnya sendiri. Untuk konteks, rekod kebangsaan Malaysia ketika ini masih milik Azim sendiri iaitu 10.09 saat yang dilakukan pada kejohanan dunia bawah 20 tahun 2022. Catatan itu sahaja sudah meletakkan beliau hanya 0.10 saat daripada tembok berprestij sub 10. Dan yang paling menarik, baru-baru ini Azim sekali lagi mencuri perhatian apabila mencatat 10.08 saat di Florida, walaupun masa itu dibantu angin melebihi had sah menyebabkan ia tidak boleh diiktiraf secara rasmi. Namun bagi ramai pakar, catatan itu tetap petanda jelas bahawa kelajuan sebenar beliau kini sudah berada di tahap elit. Apa yang membuatkan pakar semakin yakin ialah hakikat bahawa Azim belum pun mencapai kemuncak fizikal seorang pelari pecut. Pada usia awal 20-an, ramai sprinter dunia hanya mula memasuki fasa prime mereka antara umur 23 hingga 28 tahun. Ini bermaksud Azim masih mempunyai ruang pembangunan besar dari sudut kekuatan, kuasa eksplosif dan kematangan teknikal. Namun, bagi ramai pakar, catatan itu tetap petanda jelas bahawa kelajuan sebenar beliau kini sudah berada di tahap elit. Bekas jurulatihnya, Muhammad Amir Izzuan Tan Abdullah, sendiri secara terbuka menyatakan keyakinan bahawa Azim mampu mencatat sub 10 dalam tempoh 1 hingga 2 tahun berdasarkan pemerhatiannya terhadap video larian dan aspek teknikal yang masih boleh diperbaiki. Menurut beliau, Azim masih mempunyai beberapa kelemahan biomekanik yang apabila diperhalusi boleh terus menurunkan masa dengan ketara. Dan inilah faktor paling penting yang ramai mungkin terlepas pandang. Apabila seorang atlet sudah mampu berlari 10.08 atau 10.09 walaupun masih ada kelemahan teknikal, itu bermakna siling potensinya jauh lebih tinggi. Selain itu, latihan Azim di Auburn University, Amerika Syarikat memberi kelebihan besar yang jarang dimiliki atlet Malaysia lain. Di sana beliau berlatih dalam ekosistem olahraga elit bersama pelari bertaraf antarabangsa di bawah jurulatih sprint berpengalaman tinggi dengan akses kepada fasiliti sport science moden. Persekitaran seperti ini sering menjadi pembeza utama antara atlet baik dan atlet bertaraf dunia. Tambahan pula, pengalaman berlari menentang pelari-pelari bawah 10 saat secara konsisten di Amerika meningkatkan standard kompetitifnya. Dalam sprint elit, anda bukan hanya perlu laju, anda perlu biasa dengan tempoh perlumbaan bertaraf dunia. Dan itulah yang sedang dibina oleh Azim sekarang. Namun begitu, untuk berlaku adil dan neutral, kita juga perlu akui bahawa memecahkan 10 saat bukan tugas mudah. Dalam dunia olahraga, 0.09 atau 0.10 saat adalah jurang yang sangat besar di tahap elit. Ramai atlet dunia bertahun-tahun tersekat pada lingkungan 10.05 hingga 10.15 tanpa pernah berjaya menembusi sub 10.
Ini bermakna walaupun potensi itu nyata, Azim masih perlu memperhalusi banyak aspek, terutama reaction time, phase pecutan 30 meter pertama, transisi ke top speed serta endurance kelajuan pada 20 meter terakhir. Namun, berdasarkan trajektori semasa, tidak keterlaluan untuk mengatakan bahawa beliau kini adalah prospek terbaik yang pernah dimiliki Malaysia untuk menamatkan penantian sejarah itu. Jika momentum peningkatan ini berterusan, jika beliau kekal bebas kecederaan dan jika proses pembangunan teknikal berjalan seperti dirancang, maka tidak mustahil suatu hari nanti kita akan melihat papan keputusan memaparkan angka yang seluruh negara tunggu selama ini, 9.99 saat atau lebih pantas. Dan jika hari itu tiba, ia bukan sekadar rekod kebangsaan baharu. Ia akan menjadi detik paling bersejarah dalam olahraga pecut Malaysia. Kongsikan pandangan anda di ruangan komen. Adakah anda percaya Azim akan menjadi atlet Malaysia pertama pecah tembok 10 saat? Jika anda mahu lebih banyak analisis bola sepak dan sukan tempatan seperti ini, jangan lupa subscribe, like dan share untuk sokong perkembangan kandungan sukan tempatan. Jika sukan adalah minat anda, maka Nadi Sukan adalah channel anda. Subscribe sekarang dan teruskan bersama kami mengikuti denyutan sebenar dunia sukan. Nadi Sukan, denyutan dunia sukan. Terima kasih, jumpa lagi.